Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So, kita terus kepada chart hari ini 22 Jun, 22 Jun, 2 Jun 2026, hari Selasa, hari kedua dagangan dalam minggu ini. So, kita berada di pertengahan bulan uh, suku tahun kedua. Maksudnya kita 6 bulan pertama dalam tahun 2026 kita dah lepas, and then sekarang ni kita berada di 6 bulan yang terakhir untuk tahun 2026. Okay, so kalau kita nak recap balik untuk Nasdaq. Yes, Nasdaq, pergerakan Nasdaq ini adalah time frame 1 jam. Uh, Seperti yang korang sedia maklum, yang korang tahu, setiap kali kita akan buat share mapping ataupun share idea, share POV, kita akan check balik kita punya analisa lepas. Adakah kita punya analisa tu boleh menghasilkan profit ataupun sebaliknya. Okay. Alright. So kita target pada analisa lepas, kita target kita nak buy di kawasan sini. Sebab kita target yang dia akan tutup zone, dia tutup gap yang dia buat, tapi dia tak tutup, dia berhenti setakat ini. Okay. Ini ada resistance yang berlaku di sini. Pump dia, bukan resistance, support. Pump dia turun, kemudian barulah dia naik balik. Okay, tak apa. Dia tak ambil kita punya order. Kita punya order pun ada kat bawah ni. So, dia dah sampai ke atas. Dia dah lepak chill, dah sampai atas. Dia dah sampai paras harga 32.30. Dia dah sampai pada paras harga yang ni. So, automatically kalau kita nampak di sini, kita nampak ini adalah time frame H1. Dia dah membuat new high. Nampak new high di sini. Dia dah break resistance before. Resistance sebelum itu dia dah break. And then apa yang kita perlu fokus, kita masih lagi fokus kita adalah untuk mencari entry buy. Itulah fokus kita untuk mencari entry buy. So, ini adalah zone support yang agak kuat yang dia dah buat di sini. Kalau kita tengok pergerakan harga yang dia dah buat di sini. Yes. So, kita target adalah kita nak buy di dalam zone ini. Okay. Pergerakan harga yang dia buat bermula pada Friday, minggu lepas, pada 29. Kita nampak dia dah membuat momentum kenaikan, naik, turun, naik, turun. Dan seterusnya, kita menunggu untuk price masuk balik ke dalam support. Kemudian seterusnya dia akan membuat kenaikan. So get ready di dalam paras harga 30.283, 30.227. So pada paras ini kita target untuk kita nak buy. Korang boleh masukkan beberapa layer di paras harga yang berlainan. Tengok setiap 3 ke 5 pips is okay, dah cukup. Tapi depends on berapa banyak korang punya equity yang mampu bertahan untuk korang nak floating sebelum price nak running profit. Okay, itu di Nasdaq. Dia Nasdaq. Kalau kita tengok memang Nasdaq, pergerakan harga dia memang cantik, memang agak cantik. Dia tak banyak noise macam macam US30. So kalau kita nak tengok di US30, ini cerita di US30. Tadi kita dah tengok di Nasdaq. Kita dah tengok pada paras harga 30.283 atau hingga 30.227. Itu di Nasdaq. And then sekarang ni kita nak tengok di US30. So di US30 kita target kita nak buy di paras harga yang terendah, nampak di sini. Dia cucuk, dia terlajak. Kemudian dia masuk balik dalam zone, dia terus terbang. Okay. So mana yang letak stop loss, saya rasa dia dah makan stop loss dulu. Tapi siapa yang open stop loss dalam candle H1 ni dia tak sempat tengok, dia dah running profit. Dia dah running profit. Banyak profit ni. Saya rasa lebih kurang 1000 pip ada. Cuba kita tengok. 50681 ni 50466
561 sampai 51393. So lebih kurang dalam 1000 pip plus minus dekat 1000 pip dia dah membuat kenaikan. So sekarang ini kita nampak yang daripada bawah ni kita nampak dia clear membuat kenaikan. That's why daripada minggu lepas lagi kita memang fokus untuk mencari entry buy je di dalam di dalam support zone ni. Alright, so di sini kita target kita nak buy, and then support zone di bawah sini, and then biarkan dia terbang, membuat kenaikan. So price turun and then naik turun. Di sini adalah zone untuk kita nak entry semula. Sebab kita nampak di sini dia tak ada membuat new low ke bawah. Selagi mana belum ada new low, selagi itu target kita memang nak fokus untuk buy sahaja. That's why kita fokus tu kita cari zone-zone yang terbaik ataupun zone-zone yang terendah untuk kita nak entry. Okay. So pada harga 50846 hingga 50789. So get ready di dalam zone ini untuk kita nak entry buy. Selagi mana belum ada solid breakout di kawasan support, selagi itu kita punya position ataupun kita target nak buy itu masih lagi valid. Okay. So yes, saya kira itu saja untuk analisa kali ini. Seperti biasa, sebelum akhir video saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kalau korang rasa video-video yang kita sharing ni bermanfaat, korang boleh share dekat rakan-rakan korang, kawan-kawan korang, invite dia masuk group. Kita banyak platform, kita ada sharing, bukan setakat pelbagai instrumen, kita ada sharing dalam kita punya community. Korang boleh panggil kawan-kawan korang join sekali semua. Okay, sebab macam-macam kita ada bonus, kita ada rebate, kita ada pelbagai lagi promotion untuk para trader. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.